Assalamualaikum. Bila proses yang zakat ni kan, mesti kedai runcit aku dekat Bangi, dekat Bangsa tu, kedai makan tu terlibat lagi dalam sistem riset dia tu kan. Ada buka gitu kan, kedai tom yam kan, sebut nama benda kan, yang ayah dia mari ni, yang kita kata man, ayah dia man kan, kita panggil man kan. Kita tak bekerja dekat situ. Orang tu tanya dia tak kerja. Dia sakit lah apa benda kan. Dia ada sistem sakit dia. Sistem klaim kesakitan dia. Yang kita ni kena pukul. Kerja 8 kali seminggu. Man. Oh, lama dia tak masuk kawasan ni. Ni ada unit tangkapan ni. Unit tangkapan penculikan 4 kaki ni. Sebab dia ada kanda kan. Kanda 4 kaki kan. Aku rasa kanda 4 kaki ni, kita ada nak proses penculikan ni baru ni. Dia sistem ayah dia tu kan. Sekarang ni kita nak jadikan dia artis popular dalam TV tu. Antara pihak kuasa yang mempunyai kuasa atromen, macam mana kanda yang putih-putih tu kan, yang grup dia ni, bagi dia sembang macam Cik Azam ni kan. Cik Azam ada kuasa ni, kuasa ejen Ali, tahu kan. Ke macam mana, apa kau orang rasa? Cik Azam kuasa ejen Ali, aku cakap daripada awal lagi. Itu pasal app tu dia curi dekat situ dan berlaku 238. Dan sepatutnya dia direhat kan. Ni Tuanku Sultan, saya ni bukan ahli politik. Saya ni ada buat kajian pasal kejadian apps tu kena curi dan akan berlaku dalam nilaian yang tinggi, bukan 2. Dia buat dekat situ dia jadi 8. Tak 8, 7 kepala dia. 3 angka. Ratusan juta lah. 700-an juta. Ratusan juta. 700-an 800-an juta. Macam mana? Aku pun tak kerti juga nak sebut macam sistem dia orang ni. Kan? Kau rasa macam mana ni?